Hai, Assalamualaikum Miss. Salam. Boleh tak hari ni kita buka puasa sama-sama? Tapi ayah masak Kat mana? dekat rumah Miss. Rumah saya. Tapi Kita ada mystery game juga. Boleh buka sama-sama kat rumah nanti. oh okey. Boleh lah. I nak masak popiah goreng dengan ayam masak merah. Okey tak? Boleh sedap. Assalamualaikum Farah. Hai Farah. Tak sabarnya nak tahu apa ni. Sekejap lagi kita buka sama-sama tau. Okey. Alright. Cantiknya rumah. Siapa yang design? Suami saya. So sweet. Kan tadi I cakap nak buat popiah goreng kan. Now we can cut on this. Weh, macam chef dia punya. Mula-mula kita kena potong kecil-kecil dulu sayur-sayur dengan ayam ni. Jom kita tumis. Goreng kat sini lah Oh tapi saya belum basuh. Kejap saya basuh sekejap Jom goreng. Jom. Asal berminyak lagi? Tak apa. Biar I basuh lagi sekali. Tapi pakai mystery gift. Inilah dia mystery giftnya. Wow. Sunlight lah. Senang tau. Tak payah rendam pun. Sekali bilas je, terus dah bersih. Puas hati nak masak. Itulah bersih. Firstly, kita kena tumis bawang putih. Masukkan sayur-sayur. Masak sampai layu sikit lah. Lada sula. Kai sikit. Tada. Toge last kali. Sekarang kita nak wrap popiah ni. Tak sikit bancuhan tepung supaya dia melekat. Popiah pun dah siap balut. Jom kita goreng. Sampai golden brown, kita toastkan minyak dulu. Ini dia kita punya popiah goreng untuk hari ni. And satu lagi, ayam masak merah. Jomlah kita buka puasa dah. Pukul berapa dah ni? Amin. Alah, Sedap. belum buat lagi. Nasi Nisa, masakan popiah. Yes, sudah tak yang masak merah? Memang seronok lah hari ni ada orang datang masak kat rumah kita sendiri kan. Dapatlah cuti masak. Dah lah bawa hadiah pula tu. Terima kasih tau. Sama-sama. Bila dapur dah kemas, kita nak makan pun lebih relax. Ya Allah, kenyangnya. Terima kasih tau sebab sudi bagi Nisa masak hari ni kat rumah Farah. Terima kasih juga Nisa sebab sudi datang rumah kita. Nanti datanglah lagi. Boleh. Oh, kita boleh datang lagi. Okey, selamat menyambut Ramadan. Selamat puasa juga. Okay, bye. Bye.